Hai, dalam video sebelum ni saya ada share bermula 1 April 2025. Ini adalah jadual terkini kos penghantaran pos berinsurans Public Gold. So kat sini kita dah tengok harga dia, kita dah tahu harga terkini. Dalam video kali ni saya nak share macam mana kita nak buat penjimatan semasa buat penghantaran pos berinsurans ni. Ada kaedah dia yang mana kita boleh combine beberapa parcel, beberapa item dalam satu parcel supaya kita boleh dapat jimatkan kos penghantaran tersebut. Okey, so setiap kali bila tuan-puan buat order, sama ada order emas fizikal EPP ataupun full payment, pastikan tuan-puan memilih combine shipping ataupun combine parcel. Kalau terus buat penghantaran JIT, tuan-puan akan terus buat bayaran mengikut jadual ni. Untuk menjimatkan kita punya kos penghantaran, tuan-puan pilih combine postage. So bila combine postage dah habis buat bayaran satu-satu item tu, tuan-puan boleh hold dulu penghantaran emas tersebut. So boleh combine beberapa keping, nanti baru kita buat penghantaran. Okey, dekat sini saya ada listkan beberapa contoh item yang kita boleh combinekan dalam satu parcel untuk kita dapatkan penjimatan tersebut. Antara favourite ramai, item 1 dinar. Item 1 dinar ni ramai sangat suka buat belian secara EPP dan juga full payment pun ada sebab dia sangat-sangat mampu milik. Item yang di bawah harga RM2,000 yang sangat digemari ramai. So bila tuan-puan yang membuat belian item 1 dinar ni, janganlah setiap kali satu keping yang tuan-puan dah habis buat bayaran, arahkan sistem untuk buat postage. Sebab dengan satu keping tu tuan-puan perlu buat bayaran sebanyak RM15 untuk kos pos berinsurans ni. So instead, kumpulkan beberapa keping. Kalau macam contoh ni, 4 keping. Kalau kumpul sehingga 4 keping, kalau setiap kali satu keping tu buat postage, total untuk 4 keping ni adalah RM60. But instead, kalau tuan-puan kumpulkan 4 keping ni dan hantar sekaligus, harga postage untuk 4 keping ni 17 gram. So 17 gram ni dia akan jatuh di bawah jadual ni RM20. So RM20 sahaja yang perlu bayar. Nampak tak? Instead of bayar RM60, bayar RM20 sahaja, dapat jimat sebanyak RM40. Beza kan? Banyak akan boleh dapat jimat kat situ. Okey, so contoh lain yang boleh kita combine, yang kita boleh gabung-gabungkan, item 1 dinar dan juga 5 gram. Item 1 dinar dan juga 5 gram ni kalau kita combinekan hanya perlu bayar 15 gram. Sebab 1 dinar ni 4.25 campur 5 barulah 8.25 gram. So 8.25 gram ni jatuh di bawah kategori yang kedua ni, iaitu RM15. So bayar RM15 je. Instead of buat 2 parcel berlainan, kan dah kena bayar 2 keping punya parcel kan. So kat sini dapat jimat RM5. Alright, so item yang seterusnya yang kita boleh combine adalah 10 gram dan 10 gram. Kalau hantar 10 gram sekeping, tuan-puan perlu bayar setiap satu keping tu RM20. So RM20 dah RM40 dekat situ. So kalau katakan tuan-puan combine dalam satu parcel 10 gram ni, hanya perlu bayar postage RM25. Instead of RM40 tadi, dah jimat sebanyak RM15. Okey tak? So dapat tak idea macam mana nak jimatkan kos postage ni? Jadi tak perlulah setiap kali habis selesai buat bayaran, tuan-puan arahkan sistem untuk buat penghantaran. Boleh jimatkan dekat situ dengan combine beberapa item. Kaedah ni sama juga kalau tuan-puan nak keluarkan emas daripada account gap. Nak fizikalkan account gap. So janganlah setiap kali nak fizikalkan emas daripada account gap, keluar sekeping. Kumpul dulu banyak-banyak gram emas dalam account gap tu dan keluarkan sekaligus beberapa keping yang tuan-puan minat. Okay, so ini antara contohnya. Boleh lagi buat beberapa combination asalkan total postage tu tidak melebihi 21.25 gram. Sebab penghantaran ni adalah hanya untuk item-item emas yang beratnya di bawah 21.25 gram. Bagi item yang melebihi 21.25 gram, sebagai contoh tuan-puan buat belian emas 50 gram, 10 dinar. 10 dinar ni berat dia 42.5 gram. Item-item besar seperti ni, 100 gram, 250 gram dan sebagainya, yang besar-besar tuan-puan masih lagi boleh collect di branch seperti biasa. Okay, so take note of the harga baru. Bagi tuan-puan yang belum pernah buat penghantaran kepada diri sendirilah, dah beli emas tu tak pernah buat penghantaran, boleh cuba cara ni dan jangan risau, kaedah penghantaran melalui pos berinsurans ni sangat-sangat selamat. Sepanjang perjalanan emas daripada Public Gold ke tuan-puan adalah dilindungi insurans. Okay, so bagi tuan-puan yang belum lagi ada akaun emas bersama Public Gold, boleh daftar melalui link di profil saya. Hanya perlu klik dekat link tu, boleh daftar secara percuma dan boleh terus mulakan simpanan emas. Jangan lupa untuk save, share dan like video ni. Yang belum follow boleh follow saya dulu. I'll see you in my next video.